Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Nama diberi Alif Hakimi, calon Badan Wakil Pelajar L01. Hasrat saya dalam video ini adalah untuk mengutarakan dua manifesto utama sekiranya saya dilantik sebagai seorang wakil pelajar bagi sesi 2027. Manifesto pertama saya ialah saya akan menjadi suara pelajar dalam memperjuangkan hak dan kebajikan mereka. Saya tahu setiap pelajar mempunyai suara, hak dan pandangan untuk didengari. Oleh itu, saya akan berusaha untuk menjadi penghubung antara murid dengan pihak sekolah bagi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Saya tidak mahu suara pelajar hanya didengari ketika pilihan raya sahaja. Saya mahu suara itu terus dibawa sepanjang saya memegang amanah sebagai seorang wakil pelajar. Manifesto saya yang kedua ialah saya akan menguatkuasakan program isukan di sekolah ini. Kita semua tahu bahawa isukan semakin berkembang dan mempunyai potensi yang tinggi dalam kalangan pelajar. Bukan sekadar permainan untuk mengisi masa lapang, malah ia mampu mendidik semangat berpasukan, berdisiplin serta daya saing yang sihat dalam kalangan pelajar. Oleh itu, saya akan berusaha untuk menggalakkan lebih banyak aktiviti isukan dilakukan di sekolah secara teratur dan strategik. Saya tidak menjanjikan sesuatu yang sempurna, tetapi saya akan berusaha untuk menjalankan amanah saya dengan bertanggungjawab serta berdedikasi. Dengan membawa slogan mencipta legasi, memacu transformasi, saya akan membawa sekolah ini ke arah kejayaan. Oleh itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.